guys, welcome back to our channel All About Girls. Hai semua, saya Jessie dan bersama saya Dr. Vishni. dan kami daripada Jawatankuasa Biro Wanita Kesihatan dan Kanak-Kanak bagi seluruh Malaysia. Okey, jadi Dr. Vishni, bulan Mac dekat. Yes. Apa dia signature pada bulan Mac? International Women's Day. Okey, so memang menangkan orang kata dan kita punya biro. Okey, jadi bila tu? 8 March. Okey. Jadi Dr. Noshini ada apa-apa idea tak untuk International Women's Day sekali? Okay, so this year the plan to buat street interview. Tapi not really street, tapi to more of women in our leadership bawah Majlis Malaysia. So kita akan buat rakaman untuk tanya beberapa soalan kepada Wanis. Apa tu Hari International Women's Day? Apa pendapat mereka terhadap women, wanita dan juga beberapa soalan lagi lah. So kita akan menantikan jawapan daripada beliau-beliau Wanis. Okay, jadi stay tune, teruskan bersama kami untuk kita dengar sendiri apa itu pandangan daripada beliau-beliau, sama ada beliau wanita ataupun beliau lelaki. Yalah, so biasanya bila kita cakap pasal hari beliau wanita, dia mungkin lebih signature kepada wanita kan. Kita berpeluang untuk mendengar sendiri pandangan lelaki terhadap wanita-wanita. Jadi jom kita saksikan. Saya tak pasti. Pasal bab itu saya kurang pasti. Tema wanita yang orang kata yang saya tahu untuk tahun ini ialah memertabat wanita, memperkasa negara yang dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga dan Masyarakat lah. Saya rasa memartabat wanita memperkukuh negara. Tema Hari Wanita tahun ini setakat saya tahu dia lebih ke arah kesaksamaan wanita. Secara spesifiknya saya tidak mengetahui. Yang saya tahu dia menekan elemen kesaksamaan wanita. Wanita yang menginspirasi, I would say my mom lah. Ibu saya sebab dia membuktikan kecekalan sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri dan sebagai seorang anak, which kena menjalankan tanggungjawab yang banyak at one time and it's not easy. Paling memberi inspirasi merupakan Mama Syah. Antara sebabnya ialah dia merupakan mama kepada 5 orang. Keluarga yang besar lah. Lagipun dia apa-apa benda yang berlaku dia akan sedia upaya membantu kita. Okey, ada 2 orang, iaitu yang pertama ialah ibu saya sendiri, yang mana sebagai seorang yang duduk di kawasan bandar, saya menyaksikan penat lelah ibu saya bekerja, membahagi masa antara bekerja dan juga untuk membesarkan saya dengan adik-beradik saya yang lain lah. Dan yang kedua ialah tokoh wanita yang saya hormati ialah seorang tokoh ikon politik, iaitu Ibu Zain. Beliau orang kata memang saya menjadikan idola saya lah untuk memperkasa wanita daripada orang kata keluar daripada kepompong kemiskinan lah. Saya ada 2 orang. One of them, salah satunya daripada keluarga saya sendiri, iaitu makcik saya. Kenapa? Because saya tengok macam mana dia sebagai ibu balance dia punya work life and also inspired dengan benda tu. Secondly, yang berbahagia Puan Hanayo. Because saya inspired dengan cara dia memperjuangkan, membawa suara muda kita untuk memperjuangkan hak asasi belia dan juga kesejahteraan masyarakat. Saya rasa ada 2 golongan. Satu adalah mak saya sendiri, kerana mak saya adalah sebab saya berada di tahap ini sekarang. Nilai-nilai yang mak saya ajar dan juga sokongan yang tidak terhenti sehingga sekarang, dan juga yang seterusnya adalah guru-guru wanita saya yang sentiasa menyokong saya di dalam apa-apa keputusan yang saya buat, sebab yang sangat besar kerana Ashwini berada di tahap ini pada masa sekarang. Inspirasi yang besar dalam kehidupan saya ibu saya sendiri, sebab beliau menunjukkan erti pengorbanan dan juga beliau sentiasa memberi nasihat kepada saya apabila saya pergi jalan ataupun panduan yang salah. Nasihat beliau amat membantu saya untuk memilih arah yang betul dan juga untuk menjadi insan yang bermulia.
Okay, of course my mom, because my mom go through a lot of challenges semua. Dia juga seorang single mother sebelum ini dan dia membesarkan kami adik-beradik seorang diri untuk 7 orang. Okay, so dan ketegasan yang saya ada sekarang adalah datang daripada beliau. Okay, most giving me inspirasi is my mom. Sebab dia yang mendidik dan menjaga kita orang yang berguna lah di masyarakat dan boleh berkongsi more and more for our community. Sebagai orang yang dalam bidang kesihatan, saya rasa benda pertama adalah meningkatkan kesedaran lah tentang kesihatan wanita. Ramai wanita yang masih belum sedar tentang kesihatan yang dia tak sama kesihatan dengan lelaki. Antara cabaran yang apa yang saya nampak, antaranya ialah diorang tidak mempunyai peluang yang mencukupi ataupun apa yang kita boleh cakap di bawah gitu. Okay, cabaran wanita yang wanita hadapi masa kini ialah first, yang pertama sekali ialah diskriminasi, iaitu mereka tidak diberikan orang kata mungkin ada yang kerja yang gaji yang tak sama dengan lelaki. Yang kedua ialah mungkin orang selalu mempertikaikan bila perempuan ambil cuti ketika mempunyai masalah wanita lah. Dan yang ketiga yang saya nampak masalah yang hadapi ialah berkenaan dengan orang kata selalu bila wanita memimpin, mereka akan kaitkan perempuan tak boleh memimpin kerana perempuan ada masalah hormon dan sebagainya lah. Pada pendapat saya, yang pertama sekali pekerjaan dan jurang pendapatan. Walaupun wanita dekat negara kita ramai yang berpendidikan, terdapat gender discrimination dekat tempat kerja. Disebabkan tu berlakunya jurang gaji, membebankan hidup mereka, lagi-lagi ibu tunggal. Saya rasa gender stereotype adalah masalah atau cabaran yang paling besar pada zaman ini, di mana wanita sering dianggap sebagai satu karakter yang sangat lembut, yang tak mampu membuat keputusan untuk diri sendiri ataupun untuk satu golongan. Ini lagi membimbangkan bila stereotype ini dia pergi ke satu extent di mana stereotype ini melemahkan keyakinan wanita, golongan wanita bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia. Cabaran wanita pada masa kini saya rasa dalam media sosial, tekanan media sosial dan juga keselamatan. Sebab apa? Pandangan mereka dalam media sosial, mereka selalu mendapat pandangan yang negatif daripada netizen. Masa ini masih ada juga stereotip bahawa wanita tidak boleh memberi pandangan ataupun menjadi pandangan mereka tidak boleh menjadi utama. So bagi saya masalah ini adalah dari media sosial ataupun pandangan mereka tidak dihargai pula. Sebenarnya peluang untuk belia wanita bersuara. Okey, saya faham dalam keadaan sekarang kebanyakannya wanita lebih mendahului. Mungkin boleh dikatakan wanita sekarang effortnya lebih tinggi dari segi peluang untuk membina kerjaya dan sebagainya. Tetapi saya perasan suara wanita juga tak didengari sepenuh. Kebanyakannya saya rasa sebab tak boleh dikatakan di keliling saya iaitu wanita, rakan-rakan wanita saya juga takut untuk bersuara dan tidak diberi peluang. Kalau ada peluang pun mungkin mereka rasa takut. So mereka rasa macam mereka rendah diri, mereka rasa sebab dorang mereka ni adalah wanita. Input mungkin ilmu pengetahuan tak banyak sebenarnya, tapi sebenarnya benda tu boleh dicari kiranya diberi peluang. So the cabaran utama is the need to have a peaceful, which is we are saying the gender equality as the moment. So they are having a rights with the girls right, girl empowerment right with the boy to compare each other, so that can be, you can say as girls leaders also. Bekerjasama dengan orang, tolong-menolong, saling tolong-menolong. Kalau boleh kesejahteraan lah dari sini. Kalau orang ada masalah, kita tolong sedia upaya. Benda yang saya boleh bantu, yang pertamanya kalau di dalam perkahwinan, saya akan menyuruh kawan saya untuk pergi berjumpa dengan pakar yang sepatutnya, seperti berjumpa dengan pegawai undang-undang kalau di Malaysia. Kalau untuk yang beragama Islam, untuk berjumpa dengan pegawai syariah ataupun peguam syariah itu sendirilah untuk berbincang, orang kata duduk untuk bertanyakan masalah-masalah yang boleh mereka selesaikanlah. Pertama
pertama sekali, walaupun wanita dekat negara kita ni berpendidikan tinggi, mungkin kita boleh mengasahkan lagi mereka punya skills, okay, dengan menganjurkan workshop atau mungkin macam ibu tunggal kan, mungkin kita boleh mendedahkan mereka dengan kerja-kerja yang mostly orang kata lelaki je boleh buat. Sebenarnya kita ada daya untuk buat perkara tu, cuma mungkin kekurangan ilmu dekat situ. Okay, kita tak boleh nak salahkan siapa-siapa dalam isu ini sebab keyakinan itu perlu ada pada diri sendiri. Tapi macam mana kita boleh bantu? Kita ada seperti Majlis Belia Malaysia. Majlis Belia Malaysia saya rasa banyak mengadakan aktiviti yang bukan sahaja memfokuskan kepada warga lelaki tetapi juga warga wanita. Ia selalunya melibatkan kedua-dua golongan. So saya rasa wanita sepatutnya volunteer diri mereka untuk mengambil bahagian dalam program-program Malaysia Madani, program-program yang kerajaan kita lakukan untuk meningkatkan lagi tahap keyakinan mereka dan juga membolehkan mereka memimpin negara ini. Caranya adalah sebagai kalau saya nampak wanita yang dia takut untuk bersuara, saya akan bernasihat dia, jangan takut, you don't need to worry about this world, kamu sentiasa berani dan bersuaralah apa pendapat kamu. So, saya ada adik, saya memang akan support dia. Kalau dia tak berani, saya akan backup dia. Sudah tentu saya mendasarkan mereka untuk memberi contoh-contoh seperti wanita-wanita lain atau memberi contoh kepada diri saya sendiri, sebab saya dulu sebelum menjadi seorang yang tegas, saya juga seorang wanita yang less confident. Saya takut berhadapan sebab saya rasa saya tak layak. Saya rasa apa yang saya ada ni tak sesuai dengan untuk keadaan untuk mendengar suara saya. Tapi sebenarnya tidak. Apabila diberi peluang dan saya pun buat dengan baik, semuanya everything is gonna be smooth lah. So sama juga dengan saya berhadapan dengan wanita-wanita yang kurang confident ni, saya akan puji mereka. Saya akan puji di mana kelebihan mereka dan saya akan cakap, oh, kelebihan awak ni boleh ke depan, boleh diasah. Dengan cara macam mana, saya akan memberi beberapa pilihan dan cadangan. Okay, for our side is we can give them more patience and also bagi memberi lebih kita katakan kata-kata yang baik lah ataupun puji mereka lah to get them face the challenge with the boys as well. It's not only the girl, one man world, it's also a girl empowerment as well, so that girl can also lead with the boys also. Sempena Hari Wanita, saya nak mengucapkan tahniah kepada semua wanita sebab menjadi wanita bukan mudah. Menjadi wanita itu adalah tanggungjawab yang berat sebenarnya, dan semoga terus kekal menjadi seorang wanita dan memberi inspirasi kepada wanita lain. Congrats kepada yang menyambut sempena Hari Wanita ni. Message yang saya nak sampaikan ialah yang pertama, jangan takut untuk memecah tembok diskriminasi, kerana saya percaya wanita juga boleh memimpin sebaris dengan lelaki, kerana wanita juga mempunyai sama idea dan juga pandangan yang sama dengan lelaki. Yang kedua, kepada ibu-ibu yang mana yang struggle untuk bekerja dan juga membesarkan anak-anak, percayalah bahawa setiap pengorbanan anda akan menjadi satu kepuasan bila melihat anak anda membesar dan juga melihat anak anda berjaya lah. Mesej saya ni, saya nak fokus kepada ibu tunggal lah. Jangan sesekali patah semangat, because kamu masih ada anak-anak kamu, masih ada kerajaan kita yang support wanita-wanita di luar sana. Kuat semangat, work hard and believe in yourself. Ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Wanita sedunia kepada semua wanita di luar sana. Pastikan anda semua kekal yakin dan kita semua mampu memimpin dan melakukan perubahan di sekeliling kita. Oleh itu, jangan sesekali berputus asa. Keep moving forward and we can do this. Mesej saya sempena Hari Wanita, selamat menyambut Hari Wanita pada luar sana, wanita luar sana. Nasihat saya, kalau saya nak bagi nasihat pun, saya baru 22. So ni mesej saya adalah, wanita semua dekat luar sana itu, jangan takut, sentiasa memberi idea ataupun ideologi yang kamu ada dekat media sosial ke ataupun pandangan kamu dekat orang lain. Sentiasa mencuba
perkara yang baru ataupun menjadi inovatif untuk dunia ni. Kepada semua wanita, terutamanya saya tekankan di sini single mother. Sebab saya juga single mother. Jadi saya tekankan untuk single mother, teruskan perjuangan anda. Jangan takut dan jangan rasa rendah diri. Dan jangan terlalu bergantung pada lelaki, kerana kita sekarang wanita berhadapan dengan cabaran yang tinggi. Jadi kita perlulah push diri kita dan cari ilmu. Sebenarnya ilmu itu benar penting. Ilmu pengetahuan itu penting untuk kita bergerak lebih meluas. Okay, so saya ucapkan Selamat Hari Wanita kepada semua wanita sedunia, and then hope mereka akan lebih bagus, lebih baik, and then just do what they want to do. So begitulah akhirnya interview session kita pada hari ini. So dengan ini kami ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan Selamat menyambut menyambut Hari Wanita Sedunia 2026. 26. Thank you semua yang telah contribute idea.